Hai, korang ada bisnes, ada HBB dan ada type budget untuk promo. Tunggu apa lagi? Kontaklah kita ada beberapa klien. Kita ada macam-macam package untuk korang. Yang mana bisnes besar, bisnes kecil, semua kita boleh layan guys. Jangan takut, harga marhain. Kita boleh discuss macam mana nak bayar, berapa nak bayar. Semua kita boleh buat. Tunggu apa lagi? Kontak kita sekarang The Bubble Clan Podcast. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Faizal Muslim, ejen hartanah anda. Salam hadir korang. Saya Asyik dan bersama. This is your boy once again, Pat Mashima. Dan dalam segmen Sembang Mamba. Yeah. Dan kepada korang yang belum follow kami, Silakan follow kami di YouTube, di Instagram, di TikTok dan juga di Telegram Bubble Clan Podcast Sembang Mamba. Betul sekali. Dan kepada yang peminat seram, klan-klan seram, dengarkan segmen ini. Ya, dah stay my popcorn? Belum? Lapar? Seramnya, ketahu kau. Seram kan? Macam kaum Dracula. Aku ini baru masuk setengah, belum masuk penuh lagi dah. Belum lagi masuk. Hui, dia dah masuk. Dah lari dah. Dah lari. Wow. Kita sekali lagi dalam rancangan Sembang Mambang ya, Cik. Baru aku rasa berapa hari nampak engkau dekat Bubble Clan punya episod tadi. Betul ke? Nanti kau ada lagi. Coding code. Betul juga. Buang setan keluar. Sembang Mambang. Yang mana seram kita akan sembang, yang mana misteri kita akan cuba bongkar. Wow, kau punya seram. Hamas kau lagi. Ui. Mana lagi seram? Suara ke bau? Bau datang dulu. Aku dah cakap. Okay. Di hadapan kita hari ni kita ada dua talent daripada Singapura. Ya, betul. Ya, kita bersama dengan Fuad dan juga Jumari. Apa khabar korang? Selamat datang. Macam mana, okey tak? Korang ada rasa seram-seram sejuk tak? Sejuk adalah, seram tak? Sejuk je. Sejuk je. Seram tak? Seram belum lagi lah. Belum lagi Belum lagi. Baru nak cakap berani Berani budak ni. Tapi dia main sejuk. Abang main sejuk. Rasa sejuk dia cakap ni. Okay. Hari ni kita nak dengar lah kan, cerita-cerita daripada Jumari dan Fuad. Betul. Kalau episod sebelum ni dah kat Bubble Clan, kita dah tahu diorang punya apa yang diorang buat semua. Tadi hari ni nak perkongsian cerita seram ataupun sesuatu yang telah berlaku secara mistik atau misteri, kat dalam set ke atau kat luar ke. Jadi siapa nak kongsikan dulu? Adakah Jumari atau Fuad? Okay, I start first. Okay, Jumari. Okay, benda ni berlaku dalam few years ago. Ni kita tengah, I was doing shooting lah. Kita drama Channel 8. Waktu tu dalam, kita habis dalam 2-3 pagi. Semua orang tengah happy, turun rem, tak silap dekat Mount Faber. Tengah turun, kali ternampak macam pokok bergoyang tau. Okey. Sekali my friend tangan dia bergatal, dah pergi suluh benda tu. Cik Kat tengah apa tau, tengah bercangkung dengan gitu. Bayangkan ni semua tengah happy-happy, nampak benda tu, semua muka pucat, terpekik-pekik tu lari tu bawah. Semua nampak daripada saat kita orang berapa orang nampak tengah happy. Kali daripada belakang tengah happy, kali tempus ternampak Cik Kat kat situ, kali semua berterabur lari ke bawah. Wow. Itu yang tak boleh lupakan lah. Pukul berapa tu? Dalam 2-3 pagi kita habis shoot. 2-3 pagi Mount Faber. Mount Faber sana. Mount Faber aku pernah dengar cerita sana. Memang sana ada cerita juga. Tapi kira-kira ni nampak clear cut lah ni. Nampak clear cut. Because my friend that time, bila benda tu dengan itu, sekali torchlight, dia pergi solo lah. Betul tempat yang bergoyang tu. Kali Cik Kat tengok main gini-gini. Wow. Bunyi seram. Tapi kau nampak dia cakap nampak cakap dulu. Nampak, tengok tu apa lagi, berdesut lah. Okey, kau boleh detailkan tak? Kau boleh describe macam rupa dia macam mana, mata dia, kulit dia ke apa, everything. Okay, for me because saya tengok sekejap je, memang muka dia tak nampak sangat, tak clear, macam blur. Dia rambut dia macam panjang gini. Dia punya kulit macam very putih tu, baju dia macam ada kotor-kotor sikit kalau putih. Then bila nampak dalam, tengok macam few second, laka-laka tengok depan, tu cabut. Kau pun cabut lah? Cabut juga. Semua lari hitam bukang. Semua lari hitam bukang. Habis kira production wrap ke atau masih continue? That time kita dah habis shoot. Dah habis. Tengah tunggu bas kat bawah. Bas tak boleh atas kan. Jadi
bila semua nampak, semua lari bawah. Ada tempat terpekik-terpekik. Yang nampak hanya talent ke ataupun team production pun nampak sekali? Semua nampak. Aduh. Trauma sih semua Semua. Jarang-jarang So kita dengan turun bawah, production kat depan kan. Hari my friend solo dengan production sekali tengok, dengan dia sekali terkejut, semua lari pekik turun bawah. Oh lama. Habis lepas tu apa jadi? Lekas-lekas naik van. Habis kat dalam van tu tak ada apa-apa berlaku. Tak ada kacau, kat situ je. Sebelum korang nampak Cik Kak tu, okay, kita biasa dengar lah, ini kepercayaan orang Melayu kita, betul lah. Kalau Cik Kak ada atau hadir, selalunya sebelum tu mungkin ada bau-bauan wangi. Ada tak bau wangi ke, bau busuk ke sebelum tu? That time tak ada bau apa-apa. Tak ada. Cuma bila kita part turun, nampak bentuk bergoyang je. Dia punya darah yang pokok turun dia bergoyang. Terus my friend solo je, ternampak dia tengah main-main kat situ. Tempat terang ke gelap? Tempat gelap. Gelap lah. Lepas tu kita turun kena pakai torchlight. Sebab korang sulu lah tu. Dia Dia nampak. solo ternampak. Nampak tengok, alamak. Kau dah hulu dia Kabut. beli lah. Dah hulu senara lah. Yelah, korang suruh-suruh dia, mana tahu tengah nak pergi toilet ke. Mungkin dia tengah cari sesuatu yang kehilangan, habis korang sulu. Mungkin dia tengah berdrama kat situ kan. Wow. So itu pengalaman kau masa kau tengah shooting dekat Tengah shooting tempat kat tu. Malfi. Okey, selain pada tu ada lagi? Adalah, cuma tempat daerah Kampung Wak Hassan. Cuma that time cuma dengar suara je. Bunyi suara itik. Kita tengah berlakon dalam pagi jugalah. Dia dengar suara macam suara itik-itik. Then one of my friend tegur. Dan cakap, jangan tegur lah. Dia say baik time ramai orang, tempat kita pun terang. Ya, cuma dan ada that time ada bau. Ada bau Ada bau. Ada bau dan kita macam cakap jangan tegur. Cuma bunyi itik, cuma tak nampak. Itu yang tak sama dengan yang first punya kita nampak. Second ni tak nampak. Okey, bila kau cakap Kampung Wak Hassan okey, ni Kampung Wak Hassan ni biasa dengar nama Kampung Wak Hassan. Okey, kau boleh explain sikit Kampung Wak Hassan ni dekat mana? Macam mana suasana Kampung Wak Hassan ni? Sebab biasa orang dengar tempat seram. Jadi kita give opportunity untuk viewers, listener kita lah untuk tahu apa tu kat mana tu ataupun suasana apalah Kampung Wak Hassan ni. Okay, dia dekat sana kan ada masjid kan. Okay. Di sebelah depan masjid tu ada hutan. Okey. Sebelah daerah hutan tu kita ada letak satu macam tentage tau. Kita shoot. Jadi kat daerah situlah kita buat shoot daripada pagi sampai pagi. Yang bila terkena tu yang pagi jugalah. Kita belum habis shoot lagi. Tu yang terdengar suara itik. Siap baik time kita balik tak nampak lah. Kita habis dalam 4 AM gitu. Pagi Pagi. Habis masa kau kat situ sampai pagi tu, itu kau dengar seorang ke atau memang yang lain-lain pun dengar sekali? Some of them dengar, some tak dengar. Ni yang tak dengar, yang dengar dalam berapa orang je kat situ. Tak tahu yang lain dengar kata tak. Pasal yang kita bila datang benda terjadian, cuma few people dah kat situ je lah. Dan dua abang ni dia cakap, dia tegur. Dan kita cakap jangan tegur lah. Lepas tu bunyi itik. Mana ada kat situ ada itik. Yang ada ayam aja. Betul lah, ayam yang dekat dalam yang masjid tu kan. Okey. Jadi kita dengan itik tu kita just jangan tegur. Habis bau lagi. Bau dia macam baris, macam bau minyak, macam minyak atar itu. Tapi dia bukan minyak atar lah, macam tak tahu lah bunga apa entah. Itu cerita apa tu pagi tu? Itu cerita drama Suria, tapi I forget the title. Cerita seram bukan Kan kita macam pasal kampung-kampung kan. Di Medannya kan? Bukan. Di Madania lain. Di Madania also Tu pun tempat Ada dia pengalaman pun juga. teruk juga. lakon tempat Scout camp tu kan. apa camp tak? Seriban camp. Sarimbun Camp. Scout camp. Camp. Kat tu pun kita pun habis pagi juga. So far tengah shoot kat sana dalam tak silap dalam 3am. Kita kat bawah. Ada 2 orang kat atas. Yang peliknya, yang kat atas tu 2 orang tau. Tapi 2 orang tu kena kacau. Dia dengar macam bunyi footstep. Tu ingat ada orang. Dia bilang dengan kita orang. Terus dia pusing tak ada orang. Habis dia dengar footstep lagi. Nasib baik after cut tu lekal-lekal dia orang tu bawah. Tu diorang kita kat bawah, dekat macam kat atas. Sebelah atas ada macam ada mountain tu. Itulah cerita dalam di Madania. Wow. Yang belum tahu Sarimbun camp ni dia dekat daerah sebelah dalam lagi, lepas Jalan Bahar kan. Dia sebelah dalam cik. Jadi tempat tu sunyi. Jepi road pun road lama tu.
Memang sunyi. Kalau lepas pukul 6 memang susah nak park Grab lah. Jadi kita tawakal, keluar naik bas. Boleh describe lagi tak? Bunyi tu macam bunyi macam mana tu? Yang Bunyi itik. dapat yang Sarimbun Camp tu. Dan dekat Sarimbun Camp tadi tu, ada orang dengar bunyi Tapak kaki. Oh, tapak kaki. Bunyi tapak kaki. Padahal diorang yang ada tu, diorang berdua je. Kita kat bawah memang ramai lah. Kat atas tu dia mesin, diorang dua-dua. Kita kena tengok bawah. Ke bawah dan diorang dengar macam footstep, macam you know when someone step on the glass kan, bunyi macam itu. Diorang pun terkejut lah. Oh. Asyik baik bila dah habis cut, lekas-lekas diorang turun bawah. So far dia tak ada apa-apa dengan diorang. Yang lain tak dengar lah apa-apa. Tak dengar sangat. Kita kat bawah ramai. Oh. Okay, Jumari, selain daripada kau tengah berlakon on set ni, ada tak kisah-kisah personal terjadi, you know, bukan terlalu personal lah, mungkin kau pernah nampak ke, you know, family members punya kisah yang pernah cerita kat kau, aku buat gini, aku nampak ini. Ada tak selain pada cerita selain daripada shooting on set ada tak? Okay, so far tak berapa ingat sangat lah. Cuma I think bila the time dulu I was working, tempat kita punya meeting point kat kapak. Kita that time dah habis kerja, duduk rest, tengah duduk kat situ. Dan sebelah ni kita kat rooftop tau. Okay. Rooftop. Then one of my friend told me, ada nampak tak sebelah hujung sana? That's it. Tak nampak. Dia kat pada cik kak tengah duduk sebelah sana. Sebelah hujung sekali. Then tengok, tak nampak lah. Masa mata tak nampak. Dia kata tengok betul-betul, dia sebelah hujung sana. So kita tak nampak sangat kan. Jangan tengok. Tak ada. Kata ada kat situ. Alamak. Tapi dia punya, bila dia cakap tu, tengok tu cik kak dekat situ, dia steady ke atau dia macam kau tengok cik kak kat situ, macam mana tu? Tak, dia macam relax lah. Relax. Kata cik kak tu. Kita macam bila dengar kita yang ada baca goyang sikit. Kita goyang sikit macam biar betul dia tengok tak ada orang pun kat situ. Banyak kali tau. Dia kata ada, tengok betul-betul. Pasal kita tak nampak kan. Macam dah biasa dia Alamak. Pasal dia steady tau. Cakap sebelah kat tangga. Betul. Cuba kalau kena, kita ni tanya, cuba kalau kena kat engkau kan, kurang ke apa apa korang punya reaction? Kita mula dengan dengan Ju. Kalau kau nampak betul-betul dengan muka hodoh, apa kau punya reaction? Of course lah, macam seram, ada takut sikit. Kau lari ke tak? Confirm lari 100 meter. Lari 1 meter. Kalau ada tembok, tembus tak? Macam tembok. Jadi macam kartun tembus nampak orang kan? Lompat atas tembok. Lompat. Okay, Fad pula. Kalau aku rasa aku just sejuk dulu lah, beku lah pasal takut kan. Jam Macam nak doa pun dah tak tahu nak baca apa kan. Aku dah gini, aku dah tutup mata, cabut lah gitu je. Kalau kena aku in posisi Jumari lah. That's what I will do lah kalau nampak benda tu lah. Wow. Pat, kau macam mana Pat? Aku kalau aku biasalah cik cakap tak tahu pula standard. Aku standard procedure SOP pingsan. Sama juga kau konsisten dah. Konsisten. Okay, kita dah dengar cerita Jumari, kita nampak cakap ni. Jadi kita tengok pasal tadi kita tanya Fuad. Ada tak kau pernah ada pengalaman macam ini? Okay. Oh, pengalaman boys. Okay, dulu aku bekerja di aku bekerja di okay, so kita kerja 12 jam kan, 12-14 jam. So berarti ada waktu tengahan, kita ada break lah. Kita ada waktu rehat. So aku pergilah tempat waktu rehat ni. Aku dah penat, aku dah ngantuk kan. Aku nak tidur je kira. Memang tempat ini tak banyak orang. So that's why aku rasa tak banyak orang lepak sini So aku kira lah. Tapi tempat dia memang sui lah. Tempat ada aircon, ada apa, tempat katil. Aku tidur lah. Kali 5 minit daripada gitu, aku terasa macam tangan sejuk lah pegang aku dekat kaki aku. Aku macam betul tak betul ni. Pasal aku dah half asleep tau. Kira aku macam, aku tak tahu aku mimpi ke aku tidur antara kan. sedar tak sedar lah tu. Something like that right. So kira half asleep. Aku pun aku tak kisah sangat lah. Pegang lagi lah. Okay, aku dalam hati aku, okay, ni mesti ada something lah kan. Terus the third time kau rasa macam lipas kat dalam badan kau. Macam gitu-gitu. Macam gerak-gerak something fishy lah. Tu aku tengok nak kata lipas tak lipas. Tu yang aku macam ni apa ni tempat ni. So aku just
Aku keluar daripada tempat tu. Dan aku just bilang, jangan pergi tempat ni lah. Ni kira ada benda lah kira. Tapi kat tak situ. nampak apa-apa kat situ. So far pasal aku dah buka, aku tak nampak lah. Tapi aku perasan lah macam ada orang jalan lah dekat. Okay, macam kita tidur dah gelap ni kan. Lampu kat luar masih buka. Dekat bawah tu kan. Aku ada perasan lah, okay, ni siapa ni jalan kat sini. Mungkin budak lain ke apa nak tidur kat bilik kat sebelah kan. Dia bilik lah kira kan. Dia kira macam bilik macam gini, macam bilik ada tepi-tepi, ada bilik kosong-kosong, that kind of thing lah. Macam ada satu bilik, ada satu bang, macam itulah. That's where they rest lah. Tapi tak ada orang ceritakan ada pengalaman ke siapa-siapa pernah tak kat situ? Ada banyak kat tu memang keras lah. Dia tempat dia. Okay, boleh share sikit sejarah. Ada cerita-cerita lain yang diorang kongsikan kat sana? Dua orang cakap lah, ada satu budak Gurkha bunuh diri dekat daerah situ lah. So ever since then macam tempat tu memang keras lah. Katalah macam puaka. Okay, aku pernah explore dekat daerah situ Setahu aku dulu dekat sebelah dia tu ada satu macam tempat dulu orang buat lakonan. Itu pun tempat boleh tahan juga kan? Tahan asin Kemudian- berhantu. Seram lah. Seram jugalah. But I think yalah, tempat satu memang aku rasa pasal laut dah kan. So benda-benda ni pun wujud daerah situ jugalah. Yes. Orang pergi kampung kat situ lah aku rasa. Tapi selain pada pengalaman yang kau lalui tu, ada pengalaman lain? Dekat tuas situ? Pengalaman lain, okay lah, ini was a while back lah. Waktu aku secondary school. Oh, okay. Okay. Silakan. Okay, ini memang kita yang cari naas lah. Kita nak jumpa benda tu. So kita cari pasal lah. Paranormal lah ni. Bukan paranormal lah. Dia dah paranormal lah. Venture. That time kita pergi kita pergi sort of adventure lah dekat daerah Old Changi Hospital. Oh, okay. So kira kita nak try masuk. Kita nak try masuk pasal pintu pagar dia kan tertutup kan. Then sekali juga benda tu dekat atas pokok. Mana dia? Pampang Pada benda mana? tu. Benda apa tu? Starting bunyi anjing. So kita tak tahu ni ada anjing kat dalam ke apa ni. So dia bunyi anjing tu. Bunyi gonggong lah. Macam ngong. Dia bukan gonggong sama gua, gonggong Tak sama ada, gua. macam lain sikit lah. Nanti kita nak masuk tu dah bunyi anjing. So macam kita dah wary, ni macam tak boleh masuk tempat ni. Oh, dia kasi dia macam signal lah, warning lah. Correct. Oh, okay. Lepas tu? Dan macam ada benda bunyi lah, benda terjatuh ke apa lah. It's like loud sound, macam katil terjatuh, that kind of thing. Ketepak gitu, semua berterabur Kira bunyi daripada dalam tempat tu building tu juga. Habis yang kau cakap tadi yang dekat atas pokok tu, dia kat atas pokok. Okay, apa yang kat atas pokok tu? Benda putih tu lah. Tak tahu lah, cakap tu lah. Kira perempuan baju putih lah. Yes, banyak yang kawan-kawan aku nampak lah, termasuk aku sekali lah nampak benda tu lah dekat. Macam mana bayangan dia tu macam mana? Kau boleh share sikit tak? Macam mana nampak dia? Tepi rambut hitam tu very dark lah. Macam tak macam rambut kita tau. Dia macam very dark tepi rambut dia. Dengan putih cover muka dia dah. Rambut panjang? Dengan kain putih lah. Kira dia punya rambut tu tetap tutup lah Yes. Macam very, mana pun tak nampak muka dia pun. Tapi kau nampak rambut dengan Lambang baju dia lah. Dia punya baju dengan dia punya rambut je lah. Okay, dia berdiri kat pokok tu. Dia berdiri ke dia bertinggi? Atau macam kau tu macam cerita Suzana lah orang kata Dia berdiri dekat situ. Berdiri terpampang lah. Kita kat atas bukit tu semua berterabur lah, lari turun ke bawah. Kau 100 meter juga. Starting macam pendekar, keluar pengecut. Oi. Gigi. Okay, pengalaman-pengalaman kau dah pergi explore ni kan. Tempat yang paling seram lah yang kau pernah pergi. Tempat paling seram Aku pun ada experience juga ni. Dekat dulu bapakku tinggal kat Jakarta. Okay. Okay, then kita nak sort of ada orang dah buat bapak aku lah kira. Dia macam kira macam benda ilmu hitam or something like that. Palai-palai lah kira. Yes, dia nak ubatkan, kita nak ubatkan dia lah. Tukang dukun lah. Pergi kat rumah dia. Rumah dia kira macam betul punya mantu lah. Tak tahu, macam tak ada lampu, tak ada apa. Like Kampung lah tu. ni kira kampung like very ulu punya tempat lah. Tapi but the guy is very charming. Macam personality dia macam very, ni macam kau tengok pun macam kau percaya dia lah, like. Very charming. Macam mana tu muka dia?
macam very suka senyum, macam very like welcoming this person. Oh, tak nampak macam bomo dah. Yes, yang tak movie macam kita dukun-dukun tengok. lain yang macam muka Dia tengkorak-tengkorak sebelah gitu. tu tak ada. Oh, tak ada. Then kita ada one point dia macam sort of this bomo like invite this thing lah Okay. into his body lah. Terus suara tu semua tukar. Terus suara daripada berbual baik-baik tu macam ini dah macam aku dah bulu semua dah naik Okay. Then like dia keluarkan lah like a few like paku inside the bapak punya badan lah. Daripada badan bapak kau kan directly dikeluarkan gitu. Aku tak tahu pasal that time was really gelap. Aku tak tahu macam mana dia extract it out lah. But you can see lah it was like a few sticks of macam paku. A few Like 15 biji. Okay, paku tu macam mana? Berapa panjang? Is it macam panjang atau It's biasa? just like small macam ni. Besi ke karat? Itu besi. Besi? Yes. Okay. So it was a eye opener lah. Pasal dulu aku tak percaya benda-benda ni kan. So aku dah tengok sendiri, seram juga sih. Habis lepas dah keluarkan paku tu, ada benda lain jadi lagi. Dia macam sort of dia dukun ni dia panggil masuk badan dia, ubatkan bapak aku, you know. So dia panggil, tak tahu lah benda jin ke apa kan, panggil. Terus dia dah tukar orang, macam dia nak ubat ni. Terus dia macam suara dia dah lain, dah apa, dia dah keluarkan barang semua like Muka dia tak berubah. Muka tak berubah, termasuk suara dia semua Suara dah dia. lain. Dah lain orang lah kira. Gerak-geri semua. Apa lain lah. So that was my experience. That is the scariest experience lah. Macam Apa tahu Sal? Ini okay, this kind of thing pasal dampingan. Kan, benda dampingan ni kalau seorang dukun atau bomo menggunakan dampingan, dia harus memanggil masuk ni aku share sikit lah itu kalau okay, ini kadang-kadang dipanggil mediumisasi. Mediumship. That means badan orang tu dijadikan perantaraan. Dan yang kau cakap aku tanya paku tu kan, itu mungkin dia ada itu istilah, tak salah aku orang sekarang panggil lah operation batin. Dia macam gini lepas tu nanti dia keluarkan. Yes. Operation batin. tapi Tapi dia tak letak pisau ke apa, dia just pakai tangan dia sendiri. Yalah, betul lah. Dia kira ini mistik, batin lah, kebatinan. Di mana dipercayai itu paku lah yang kadang-kadang buat sakit, ataupun ada yang percaya macam sui lah. Okay, faham. Macam celakakan orang tu, you know. Kalau word kasarnya sial lah. Membawa sial lah. Kan. Wow, kau sampai situ kau nampak ni clear cut, which is pada aku aku nak saya. Aku tak nak. Kalau boleh tak nak. Okay, kita tanya Fuad tempat yang paling seram. Kita nak tahu jugalah Jumari, tempat yang paling seram yang kau pernah pergi. Okay, tempat yang paling seram tak banyak lah. Cuma that time tengah pergi Kelantan. Kelantan. Going to my ex-father Indah punya rumah lah. Datang pergi kampung. Sampai pagi tau, ni sebelum subuh sampai. Bila sampai bas tu dah jalan, depan dia stop, ternampak satu perempuan. Lembaga perempuan dia pakai, you know, when perempuan dia terkung sembahyang tu kan. Okay. Jadi dia macam gerak-gerak. Kita tu kau buat apa ni nak sembahyang subuh? Tengok timing, baru masih siang lagi, baru 3-4 pagi. Then bila sampai kat situ, then we talk to my satu nenek ni. Kita nampak satu perempuan kat situ. Kat siang pun nak pergi subuh. Dia kata itu bukan orang, itu cik kak. Dia nampak muka tak nampak clear sangat, tapi nampak macam macam tudung gitu, tunduk macam ini. Dia, macam orang nak pergi sembahyang subuh gitu. Tapi dia macam berbual, ingatkan orang biasa. Rupanya cekak. Tengah duduk tengah berdiri sebelah tepi jalan tu. Berdiri berdiri je. Tak bergerak, tak apa, tak berdiri bergerak, je. Berdiri je. Ingatkan orang nak pergi sembahyang subuh ke apa kan. Dia dapat tahu yang buat ni itu bukan orang, itu cekak. Ini macam cerita kan. Ini macam cerita. Ni terus terang ini kurang hajar punya hantu tau. Pasal kadang-kadang dia berdiri kat tepi road ni, yang daripada apa yang aku pernah orang sampaikan cerita ini kadang buat accident tau. Ini orang terkejut apa? Orang ikut tu problem tu. Betul Kalau lah. orang stay kat situ je tak apa. Nanti diorang ikut ke rumah tu. tu Tu masalah. problem. Correct. Itu dah masalah kalau dah macam gitu. Cik. Habis bila kau nampak tu Nampak? okay, kau cakap bulu rumah kau semua terus naik. Ada naik sikit lah. Lagipun bila kampung dia pun seram juga. You know when the kampung bawah dia kan ada kolong kan. Gelap gila.
Jadi bila nak letak kaki tu macam teringat benda yang tadi tu. Yang berdiri tu. Bila nak letak kaki kat bawah tengok gelapnya, letak kaki ni atas balik. Kau ni aku nak share sikit lah. Aku teringat aku pergi Bandung. Dalam toilet dia ada perigi. Satu malam tu aku rabak, aku sakit perut. Aku pergi pukul berapa pagi lah, memang pagi. Tentu aku tak ada toilet. Tentu aku pamify. Tak dalam toilet tu ada perigi. Tengah nyangkung, perigi tu kat sebelah. Tiba-tiba aku pusing, aku terfikir apa? Ini jangan sadaku keluar. Kalau sadaku keluar, dia kalau keluar aku tak tahu nak buat apa duk. Kau tahu kalau aku sadaku keluar, aku sadaqallahulazim. Tapi korang dah nampak macam ni pengalaman Kalau lah dikatakan korang dapat watak bawa cerita hantu, jadi korang nak jadi hantu apa? For me, I want jadi Dracula lah. Dracula. Kenapa Dracula? Nak gigit. Dracula kan macam Charismatic dia boleh ada dia punya cape yang style tu kan. Tu boleh gigit. Nak menggigit je. Nak menggigit. Ada Dracula kan dia boleh jadi werewolf. Tu yang best lah. Dia boleh terbang lagi kan. Kita boleh tahu lah si Jumali ni nak romantik orang dia Dia romantik. Tadi dialog romantik, sekarang dia Dracula pun nak nak romantik. Nak gigit. Nak atas-atas. Nak atas juga. Nak jadi hantu tapi nak bercinta. Kalau ni Fuad nak jadi hantu apa? Hantu Melayu ke hantu Inggeris ni? Tak kisahlah. Kau nak international pun boleh. Kalau aku rasa nak jadi hantu zombie lah. Zombie. Kenapa hantu zombie ni? Zombie lagi sekarang tengah hype apa. Tengah hype. Tengah trend lah. Zombie tengah fashion lah. But aku pernah berlakon jadi zombie. Pernah? Dia punya make up pun teruk lah. Macam mana cerita dia? Make up dia nak makan setengah jam 45 minit. Effects kan? Yeah, because kau nak kena pakai tu contact lens semua. It's really not a comfortable feeling lah. Kalau kau dah shoot 12 jam jadi zombie kan. Yang pasal kau zombie ni, cerita apa sebenarnya? Aku pun tak tahu cerita tu. Dia tak bilang aku apa. I think I know lah. Is it maybe because I was in a zombie, tersilap Apocalypse. Apocalypse yang I was a zombie also during that time. Dia punya makeup punya hodok. Habis tu ada part tu kita kena lari, kejar. Alamak. Kejar Azhar Nurista that time. Take some banyak lah 5-6 time take daripada hujung-hujung lari. Tahu lah macam zombie lari tu kan. Lepas tu satu badan keren. Yang lari tu yang bangsa. Itu kalau diorang lari, kalau aku jadi zombie. Kau jadi zombie sesirit lah. Aku lambat sampai. Kau orang nak pergi makan aku sampai. Pengalaman korang jadi hantu Jadi korang dah jadi hantu lah ya. Pernah jadi hantu. Pernah nampak hantu. Pernah jadi hantu. Betul. Okay guys, follow-followers dan viewers dan listeners guys, you nak tengok mana lah tahu diorang ada konten hantu, mana lah tahu dalam produksi diorang kan. Kena follow kat mana Pat? Pot kau punya aku sampai hati. Korang kena follow Feed by Fuad di YouTube channel dan juga TikTok Fuad. Dan juga kita punya Jumali pun ada YouTube channel. Apa nama YouTube channel dia, Cik? Dr. Jumari. Dr. Jumari. YouTube YouTube channel. Michael Jumari. Michael Jumari. Tak ada kena-mengena dengan Michael Jumanji. Jadi korang kena follow, subscribe dan korang kena support lah our local talent. Do like them, do share, and kalau apa-apa pun korang boleh comment. Sekiranya korang ada idea yang korang rasa why not buat cerita hantu, propose lah. Yes, betul. Dia dah jadi zombie, dia nak jadi Dracula. Kasih dia dah zombie dah jadi Dah jadi. Dracula belum jadi Belum. Sampaikan, jadikan impian mereka menjadi kenyataan guys. Tapi korang pernah terfikir tak nak buat konten hantu lepas ni? So far Aku ni penakut sikit lah kata tapi I'm always open to new things lah. Boleh try lah. Jumali berani buat konten hantu ni? So far belum lagi ada idea Cuma kadang tempat lokasi tu kita nak cari. Nak kena tahu tempat mana. Pasal kalau kita nak buat macam ni kalau boleh satu orang jalan dengan cableman kan. Jadi baru boleh kita nampak lah. Kalau ramai-ramai confirm lah dia tak Dulu diorang keluar. ada buat cinta ni yang kat Indonesia, Gentayangan lah. Tak tahu korang pernah tengok kat YouTube. Gentayangan. Diorang ada pergi kat lokasi-lokasi yang rabak-rabak gila, boleh nampak clear cut ni. Tapi tak salah aku YouTube masih ada tunjuk juga.
Kita gentayangan Indonesia pernah buat. Kadang-kadang korang buat cerita gini sekali boleh kenyataan juga benda betul boleh muncul keluar macam Aku gitu teringat pun. Acik dengan Acik Spin dengan Nana punya MTV. Oh yeah, yang kepala tu weh. Yang perempuan kat tepi tu. Yang lagu yang Mainan Cinta kan. Aku rasa Dia Acik tengah dengan nyanyi kat belakang. capture tu. Tu capture. Tak sengaja. tak sengaja lah. Itu okay, cerita pasal pasal topik cerita lagu dan hantu ni kan. Pasal Jumali pun persoalan penyanyi juga kan. Dengar-dengar nyanyi kat semula juga kan. Semula kau. Nyanyi semula juga kan. Betul? Ada tak macam ke tengah-tengah simul tu kan, seorang-seorang. Pasal semua nak kena cari tempat sunyi-sunyi apa. Betul. Ada tak rasa macam ada orang lain kat belakang ke, ada tak sedap ke, macam ada suara-suara lain ke ekstra ke? So far belum kena lagi lah. Belum kena. ada. Misal kata kalau kau kena lah. Jadi kalau terkena tu, jadi kena stop dulu lah. Tengok video, tengok kat belakang kan. Jadi I stop simul dan sambung besok. Takut bila tengah video tu dekat belakang tu. Jadi macam kalau tak sengaja tu boleh carry on lah. Kalau terperasan tu jadi besok je sambung. Esok sambung Sambung Tapi kalau Fuad, kalau kau tengah buat konten lah, tengah buat konten, tapi bukan pasal konten hantu. Konten biasa-biasa, tengah buat guys, so gini, tapi ada macam kelibat kat belakang. Ada orang komen ke apa, Fuad siapa dekat belakang? Aku in that moment aku mungkin belum tahu aku nak react macam mana kan. Tapi aku will do a topic regarding that lah. I think it's better to cancel a video then buat pasal tu yang benda tu datang lah dekat situ. Kalau kau Cik, kau continue tak Cik? Kalau dah macam ini tengah buat, tapi bukan pasal memang konten bukan pasal hantu tu. Okay. Tapi tiba-tiba ada dia kat situ. Continue lah. Continue Just take opportunity lah kira kan Kira make money bro. Businessman. Viewership boleh naik bro. Get it done. Kena buat gitu Fuad. Aku rasa kalau kau relakan macam tu kau buat je, go je. Go je. Alang-alang dia dekat situ. Beli interview pun bagus juga. Apa perasaan anda pula kita Tahan nafas. Okay. Aku ada satu soalan ni pada kau. Okay, biasa kita tengah cerita-cerita orang zaman-zaman dulu lah, especially zaman kampung. Diorang percaya macam Pontianak ni dia actually daripada orang yang mati masa beranak. So tak tenteram jadi Pontianak. Okay, ni kepercayaan. So aku nak tanya, since you are more younger daripada mereka ni, which kau dengan aku sama age kan, kepercayaan orang muda ni dalam bab-bab kepercayaan sebegini kan, apa percayaan yang kau ada? Kau percaya tak macam example Pontianak ni daripada orang yang mati beranak? Pasal generation sekarang dah lain lah kan. Pasal cara didikan orang pun lain, carakan didikan kita pun lain. So that's why aku rasa yang generation sekarang diorang tak berapa percaya unless diorang see it by themselves lah. Kalau macam kita on live sekali baru nampak benda tu, baru diorang macam ada dah benda ni. Kira more to believing by seeing. By seeing lah. Because diorang more sekarang dah teknologi semua, dah pakai iPhone semua. Diorang tak nampak macam kita nampak. Lagi dulu kita mana ada iPhone semua. Okay. Jadi kira macam orang kata kira makhluk pocong ni sebenarnya actually daripada orang mati ni. Kau percaya tak? Kalau aku memang percayalah. Tapi kalau yang generation ni semua, aku tak rasa diorang into it lah. Okay. Nice take. Unless diorang nampak depan-depan mata diorang. Okay. Bagi Jumari pula, ada kepercayaan yang kau masih percaya tak sampai sekarang? Masih jugalah percaya. Macam apa? Okay, pasal dia kan daripada beranak kan. Mungkin ada yang pasal nak balas dendam, ada buat that lah. Ada pasal ilmu hitam hidupkan, ada didampingkan dengan setan. Okay. Mostly diorang didampingkan dengan setan lah, sebab tu, atau jin. Sebab tu diorang bangun balik. Sebab during I was in kampung time, 2 years old, pernah nampak dia kat atas bubung. Okay. Dia merupai my mother. Kau tengok sebelah, my mother kat sebelah. Yang kat benda tu merupa. So nasib baik ada tok penggulu ada kat situ semua kan, dah halau benda tu. So I believe that daripada perempuan mengandung lah beranak. That's why dia kau Pontianak lah.
Tu kau punya belief lah I believe. Baik. Itu dia perkongsian daripada Fuad dan juga Jumari. Betul. Apa pun kita ambil ni sebagai satu perhiburan saja. Yes. Jadi yang mana yang elok tu kita ambil lah, yang mana yang buruk kita abaikan. Betul. Jadi just anggap ni satu hiburan daripada perkongsian dua cerita daripada Fuad dan juga Jumari pada malam ini di Sembang Mambang. Betul sekali. And kepada you all yang mendengar dan juga menonton episod ini, jangan lupa sekali lagi follow Fit by Fuad di dalam YouTube channel beliau dan juga di TikTok. Yes, di TikTok beliau dan juga Jumari, Dr. Jumari. YouTube channel. YouTube channelnya adalah Michael Jumari. Kalau nak follow kat Smule is Prince Jumari. Apa semua lain nama Prince Jumari. Oh, di Smule Prince Jumari. Dan beliau ingin menjadi Dracula. Dan pada semua yang belum follow kita jangan lupa untuk follow kita di Instagram. Betul. Di YouTube channel, di TikTok. Yes. Dan juga kita punya Telegram. Of course. Korang nak kena join kita punya clan, okay? Asal di situ kita akan update semua episod-episod yang terbaru dan juga merchandise daripada clan kita. Wow, okay, dari segitu terima kasih kepada Fuad dan juga Jumari for sharing with us your experience daripada episod The Bubble Clan. Nanti dah keluar Sembang Mambang, jangan lupa tengok tau. Thank you so much. Thank you so much for inviting us. No worries, you're most welcome. Most welcome. Tak lagi lah kita boleh collaborate on something else. Kita ni ada ciri-ciri yang boleh jadi hantu tak? Untuk mantau korang nak kita jadi pelakon hantu. Kemarin Dracula, kita jadi pocong. Akulah. Aku nak jadi orang minyak. Ada. Aku nak jadi minyak. Habis dia dah gigit, aku nak orang minyak ah. Gila-gila sikit. Okay, dengan itu, this is your boy Pen Mashima Dan saya Haji. dan kami dalam Sembang Mambang. The information provided in the Bubba Clan podcast is for general informational purposes only. The views and opinions expressed in the Bubba Clan podcast are solely those of the altar and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or individual mentioned.